Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat kita bersama-sama melaksanakan perintah kita kepada Allah Subhanahu wa taala salat maghrib berjamaah. Kemudian kita beriktikaf sementara menunggu Isya untuk berkongsi ilmu bersama Ustaz Syafaz dengan kita serta orang tua. Demikian saya berterima kasih silakan Abang Ustaz untuk menyambung kuliah kita pada malam ini. Silakan. Sebelum itu tuan-tuan jangan lupa yang itikaf. InsyaAllah. Alhamdulillah. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah kita sama-sama bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Rabbi yasir wa a'in ya karim, waftah bilhaqi wa antal fattahul alim. Ya fattahu ya alim, افتح علينا فتحا مجيبا. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا مبينا. الحمد لله الواحد الجواد الواحد القهار الواحد الحنان والمنان
الذي قد بعث محمدا خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم برسالته خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واليوم الآخر اللهم بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووفر لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من الجنة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama menjadikan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan izinnya Allah Subhanahu wa taala memilih kita sekali lagi dan meletakkan kita di dalam taman daripada taman syurga. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadirin hadirat mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Akhir-akhir ini kita melihat masjid-masjid dan rumah Allah bukannya makin ceria tetapi makin malam. Walaupun masjid ni dibina, dibuat hias elok, masjid-masjid lain pun sama juga. Ada duit ringgit banyak, ada bangunan-bangunan yang cantik, hiasan yang cantik. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan pula ujian. Hari itu ujian tak boleh main masjid disebabkan penyakit dan sebagainya. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala membukakan ruang dan peluang kepada kita, sayangnya kita mula melupakan Allah. Hari ini ramai daripada kalangan manusia yang mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah, terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu sibuk mengisi ruang-ruang dan tempat-tempat lain, ruang-ruang dan tempat-tempat lain dengan bermacam-macam alasan yang diberikan. Sedangkan kita semua tahu bahawa SOP telah pun dilonggarkan, bahkan hampir ditiadakan insya-Allah. Tapi sayangnya kononnya apabila kita dah terbiasa dengan SOP itu, kita pun tak boleh nak mai lagi ke rumah Allah. Sebenarnya kita dah terbiasa dengan tak mengaji, tak mai sembahyang jemaah, jadi biasa. Jadi insya-Allah kita sebagai orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih masih lagi istiqamah duduk di dalam rumah Allah, masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita peluang dan kekuatan jiwa untuk hadir ke rumah Allah. Tugas kita bukan sahaja kita bawa diri kita, tugas kita juga hendaklah mengembalikan kembali sahabat-sahabat kita, kawan rakan kita yang hilang daripada rumah Allah, yang hari ini sibuk dengan urusan dunia mereka yang mereka lupa. Mereka lupa pada saat hari itu ni tak apalah, kita ada penyakit, ada musibah, ada darurah. Tapi pada saat ini darurah pun dah berkurangan dan kita kena kembali imarah rumah Allah Subhanahu Wa Taala seperti sedia kala. Ramai manusia hari ini menciptakan berbagai-bagai alasan untuk kita untuk tidak datang ke rumah Allah. Yang ramai kita tengok pantang lepas sikit, dia nak viral, dia nak bubuh dalam Facebook, dia nak bubuh dalam internet, dia nak bubuh dalam surat khabar, dia nak bubuh dalam macam-macam media. Tapi kita orang Islam, tugas kita apa dia? Tugas kita, kita jadikan hati kita ini terpaut dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi seperti mana yang Nabi SAW sebut, la taqumus sa'ah hatta yakuna masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda. Kata Nabi SAW, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kamu melihat masjid-masjid mereka ini amirah, cantik-cantik, indah-indah, tersergam mewah. Tapi sayangnya kharabun minal huda, orang yang datang ke rumah Allah, orang yang duduk di dalam masjid, kharabun minal huda,
kosong daripada hidayah Allah. Lebih-lebih lagi lah orang yang tidak datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu sebagai mukadimah kita malam ni. Dan hari ni kita sambung kitab kita, insya-Allah. Hari ni kita sambung kitab Sakaratul Maut, iaitu gerbang menuju akhirat. Hari ni tajuk yang seterusnya ialah berziarahlah ke kubur. Tajuk yang seterusnya itu tajuk yang keempat, tajuk besar dia. Tajuk besar dia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bawa datang warad ayat Al-Quran. Dia umai ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sesekali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya sahaja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, dan mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga ayat 104. Hadirin hadirat mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang lain lagi menceritakan tentang kematian, menceritakan tentang alam barzakh, menceritakan saat-saat sakarat, menceritakan tentang keadaan bagaimana orang beriman dan orang yang tak beriman berada di alam barzakh. Bagaimana pula apabila ditiupkan sangkakala, bagaimana pula apabila kita di mahsyar ataupun dihimpunkan di mahsyar, bagaimana pula keadaan apabila kita berada di mizan, ditimbang amalan kita, bagaimana keadaan kita apabila berada di atas titi sirat, dan kemudiannya kembali kita ataupun perginya kita sama ada ke syurga ataupun neraka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, kalau tengok pada ayat yang awal ni,
Dalam ayat ini ada beberapa perkara yang disentuh berkaitan dengan bagaimanakah orang yang Allah Subhanahu wa taala telah pun berikan utusan. Allah hantar mai utusan, hantar nabi-nabi dan rasul, mereka dustakan. Iaitu Allah hantar pula ayat-ayat Al-Quran sebagai bukti kenabian dan kerasulan juga mereka dustakan. Tengok ayat ni, no? Demikianlah keadaan orang yang kafir itu. Macam mana keadaan orang yang kafir tu? Mereka minta nak balik ke dunia. No? Mereka minta nak balik ke dunia macam kita lah, no? Sama lah kita ni, hari tu tak boleh main masjid, minta nak balik ke masjid. Bila balik ke masjid, tak balik main. Macam tu lah. Tak balik main, berapa orang saja balik, you know? Macam tu. Hak ni dia minta nak kembali ke dunia. Qala rabbirji'un. Ya Allah, dia kata kembalikan kami ya Allah ya Tuhanku. Baru panggil Tuhan, baru kenal Allah, baru cari Allah masa tu. Nak balik ke dunia, nak minta kembali ke dunia, nak duduk dalam dunia ni, baru dia tahu dunia yang hak ni ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia hak lah ni, hak kita duduk lah ni tuan-tuan ni. Kita semuanya duk menagih dunia, mencari dunia. Kita hari ni duduk kita ni, kita fikir pasal dunia betul-betul. Nah, semua orang terpengaruh dengan dunia, tak kira siapa pun, kecil besar tua muda, ada ilmu tak ada ilmu, orang masjid ke bukan orang masjid, kita semua ni ada ujian dengan dunia. Nah, ada ujian dengan dunia. Sebab tu Nabi sebut di dalam hadis, al-asharu wal-bataru wat-takathuru wat-tanajusu wat-tabagudu wat-tahasudu hatta yakuna al-bagh. Nabi sebut dah, Nabi kata kita ni duduk atas dunia ni apa? Banyak seronok kita ni. Al-asharu wal-bataru. Bataru apa dia? Pakat-pakat nak hidup mewah, kawan ni nak hidup mewah, kawan ni nak hidup mewah. At-takathuru, hak ni pakat duk himpun harta. Masing-masing pakat berlumba-lumba menghimpun harta. Kawan ni nak tunjuk harta dia. Ni tuan-tuan tengok dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Twitter, kan, dalam macam-macam lah blog dan sebagainya. Semua pakat duk tunjuk harta masing-masing. Hak Allah bagi kaya. Nah, kita fokus kepada orang Islam lah. Hak tak bukan Islam ni, mereka mungkin tak mengaji lah, no? Apa dia takabur, apa dia sum'ah, apa dia riak ni, no? Apa dia riak dan sebagainya. Tapi kita ni hak orang Islam ni, hak pernah dengar perkataan takabur, hak pernah dengar perkataan sum'ah, hak pernah dengar perkataan ujub, hak pernah dengar perkataan riya ni, semua lah ni kita bimbang. Sebab ramai daripada kalangan kita ni, daripada kalangan orang Islam, masing-masing at-takathuru. Pakai apa? Himpun harta, nak tunjuk harta, nak jemput harta. Hak yang orang kafir Allah sebut dalam ni orang kafir ni, hak ni minta kembali kepada Allah. Sedangkan dulu mereka tak kenal Allah, tak beriman kepada Allah. Tapi kita ni hak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana pula keadaan kita ni esok ni apabila kita ni Allah Subhanahu Wa Taala matikan. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tuan-tuan tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa, minta kepada Allah. Tambah-tambah ni malam Jumaat, duduk dalam masjid niat i'tikaf, dengan niat saja berdoa kepada Allah, ambil peluang macam mana Tuan Imam sebut tadi ni. Nah, saya suka kalau sentiasa kita ni diperingatkan tentang i'tikaf ni. Memang kadang-kadang kita rajin duduk dalam masjid tapi kita lupa. Nah, terima kasih Tuan Imam tolong peringat i'tikaf. Kadang bukan kata sama, saya pun kadang-kadang lupa. Nah, jangan main kita ni duduk, jangan kita tak berdoa. Ingat, kita ni dua benda yang kita kena selalu buat, zikir dan doa. Zikir yang terbaik apa dia? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kurang-kurang 100 kali. Nah, ambil masa duduk-duduk tu 100 kali. Tadi ni pun dah 100 kali ni. Kemudian doa yang terbaik apa dia? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Hak ni siapa sebut? Nabi sebut. Doa ni sekurang-kurangnya lah, malas lah nak berdoa hak panjang-panjang tu. Nak berdoa Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Kok kita berasa panjang nak baca, sekurang-kurangnya la ilaha illallah, zikir, dan apa dia? Alhamdulillah tu doa. Nah, alhamdulillah ni doa syukur ke atas segala nikmat apa Allah bagi. Nikmat macam-macam dah Allah bagi kita ni. Nah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Allah bagi kita ihsan, nikmat Allah bagi dekat kita ni rezeki, nikmat Allah bagi kita kesihatan, nikmat Allah bagi keamanan kepada kita.
Tak macam saudara-saudara kita yang hari ini mereka diuji oleh Allah pakai tudung kena lawan. Nak pakai tudung pun kena lawan dengan musuh Islam. Nak laksanakan Islam kena lawan musuh Islam. Kita hari ini Allah bagi hari ini kita masih lagi berkuasa dan masih lagi mentakbir agama kita sendiri. Kita bimbang satu saat kita tak boleh nak takbir agama kita. Orang lain tolong takbir. Adakah orang reti nak takbir agama kita? Kita kena beringat ni. Jadi buat amalan, ramaikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala tak murka dan balak kita semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian dia kata agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sebenarnya dia ada tinggal amal soleh dua atas dunia ni. Allah hantar kita mai buat apa? Saya biasa sebutlah sebagai apa? Khalifah, sebagai ibadah untuk buat ibadat. Sebagai apa? Jadi khalifah. Sebagai apa? Untuk memegang amanah tiga benda ni. Tapi kita buat tak? Kita buat tak? Kita tak buat. Kita tak ikut. Dan dia kata di hadapan mereka ada dinding. Bila mati ni duduk dalam kubur ada dinding. Nah mati ni apa dia? Bila sebut tentang mati ni, apakah yang disebutkan itu sebagai mati ni? Mati ni itu yakni. Mati ni ialah yakni itu berpisahnya roh kita yang halus daripada jasad kita yang kasar. Pisah terus kah? Tak, pisah buat sementara waktu. Sementara waktu saja. Berpisah ni saat saja. Dan kemudiannya dia meninggalkan tubuh kita dan keluar dia tu kerana apa? Dicabut nyawa, izhaqur ruh, dicabut oleh malaikat maut. Oleh malaikat Israel alaihi salam. Selama mana? Selama masa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Maka berpisahlah roh dan jasad bukanlah untuk selama-lamanya, tapi hanya sementara. Itu setelah mati, kemudiannya kita dia apa? Kita dimandikan. Selesai dimandikan, dikafankan, diwangi-wangikan kita. Kalau orang itu orang soleh, bukan takat diwangikan oleh orang hak hidup. Malaikat turun, hanutun min hanutil jannah. Dibawa mai wangian-wangian daripada syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua ni hak duduk dalam masjid ni mati esok ni dia bawa wangian daripada syurga. Siapa yang dapat wangian daripada syurga ni selamatlah. Alhamdulillah dah. Kemudian setelah selesai kita dikafankan, kemudian disolatkan dan kemudian kita dikebumikan. Dufina bi tinatil lati khalaqa minha. Ditanam di mana tempat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanah mana Allah bagi jadi kita, di situ kita ditanam. Dikebumikan kita di situ. Dikebumikan. Kemudian ada pandangan dan riwayat yang menyebutkan bahawa ketika kita mendengar tapak kaki ni, kita sangat mendengar pada ketika itu walaupun kita mati. Mailah, datanglah kepada kita ni. Kemudian ketika tapak kaki ni beralih balik ni, pada masa tu ada riwayat yang mengatakan bahawa dikembalikan roh sementara tadi ni masuk balik dalam jasad. Pasal apa? Nak jawab persoalan demi persoalan yang akan disoal oleh malaikat. Orang yang akan disoal oleh malaikat ni adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang munafik. Ada riwayat kata, riwayat kata yang akan disoal ni adalah orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Orang kafir tak disoal lah, memang dihanduh terus. Ditabuh terus, dipukul terus. Tuan-tuan, baru ni ada satu NGO dia sebut lah. NGO dia sebut, kata tak boleh sebut kafir, tak boleh sebut neraka, akan masuk neraka tak boleh sebut. Jenuh lah kita. Jenuh ayat Quran berlambak pasal itu, jenuh. Mana urusan agama kita mula orang kacau. Jadi apa tanda dia? Tanda dia kita kena makin kuat sebenarnya. Kita kena makin beramal. Kita kena makin dekat dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan majlis ilmu, dengan para alim ulama. Sebab hari ini kita dah main dah ujian sikit-sikit. Mungkin kita tak terasa, kita akan berasa bila apa? Kita ni pasien kita bila berasa bila tak boleh makan minum. Tak boleh makan, tak boleh minum, mula dia nak mengamuk. Tak boleh mengaji, tak boleh main masjid, tak apa lagi. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh ni, dia mula lah. Kita tahap tu, tahap kita tahap makan minum baru. Bukan tahap kita terasa kalau sekiranya iman kita cuba diganggu gugat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila main dah malaikat mainlah nak tanya kita, itu satu bab insya-Allah saya kita sambung berkaitan dengan keadaan tersebut. Nanti kita tengok sikit ayat ni. Dan kemudiannya
Mereka ini berada di dinding, di dinding yang disebut sebagai barzakh, dinding ataupun sempadan yang disebut sebagai barzakh. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antaranya, di antara mereka dan pada hari kiamat. Maksudnya mungkin esok dari kiamat kita ni seorang-seorang. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Seorang-seorang diri saja, bukan ada adik-beradik, bukan ada rakan taulan, bukan ada sahabat. Bukan ada jawatan kuasa dah, bukan ada apa-apa dah, putih seorang-seorang diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita dilahirkan, macam itulah kita kembali kepada Allah seorang diri esok ni. Dan bukan takat itu saja, dan tidak ada pula mereka saling bertanya barang siapa yang berat timbangan. Masa ni dia kira dah timbangan kita, amalan kita yang kita buat. Masa tu kita sangat memerlukan zikir, memerlukan amalan pada saat itu. Hari ini berbuih khutbah Jumaat, kuliah, nasihat agama ni suruh apa? Buat amalan, jangan cinta dunia, cinta akhirat. Dunia ni pada tangan, jangan pada hati. Duk sebut ni tu, tapi orang buat tak tahu. Tapi bila mati esok ni akan jadi keadaan macam ni. Qala rabbirji'un, minta dikembalikan. Dan kemudian barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Siapa yang berat timbangan, dia beruntung dia. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Cerita pasal timbangan esok, dan kemudian mereka kekal di dalam neraka jahanam. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ikut daripada ayat yang kita baca tu, sangat banyak pengajaran dan kisah-kisah yang kita boleh ambil. Cuma saya nak ambil daripada awal, daripada asasnya. Bila satu orang nak mati ni, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa kisah. Di antara kisah yang kita boleh ambil apabila kita nak mati ni, saat-saat nak mati ni, kita ambil contoh orang yang dia ni lalai dengan solat dia. Dia meringankan solat dia, sehinggalah solatnya tidak diterima oleh Allah. Matinya dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Ini yang kita takut ni. Kita takut ni sebab Nabi SAW sebut dah. Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Man taba qabla al-ghargharah taballah. Barang siapa daripada kalangan kamu ni kita yang bertaubat sebelum ghargharah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Yang ni kita tengok keadaan orang yang lalai masa duduk atas dunia ni, lalai, lali, ghalib. Itulah kita ni. Lalai daripada solat, ghalib daripada buat ibadat hak utama ni, paling utama ibadat solat ni. Macam mana yang kita lalai ni? Sampai menyebabkan tertinggalnya solat, yang menyebabkan sengaja tinggal sembahyang, yang menyebabkan solat tu dalam keadaan solat yang tak diterima oleh Allah. Sembahyang pun sembahyang bagi lepas batuk di tangga. Hak ni yang kita takut noh. Satu orang yang bila dia nak matinya dalam keadaan apabila dia ni sentiasa melalaikan akan solat ni, solat saja, hal lain tak kira lagi. Pada saat dia nak mati tu, dia nak mati ni, kemudiannya tengoklah yang pertama sekali. Yang pertama sekali bila dalam keadaan dia nak mati ni, yang kita bimbang, yang kita takut, yang kita risau ialah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa ujian ketika saat sakarat ni. Ketika dalam keadaan sakarat, ketika dalam keadaan sakit, ketika dalam keadaan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dalam keadaan roh kita nak dibawa keluar, di antaranya disebutkan ialah seumpama kita ini, tubuh kita ini ditusuk oleh ribuan mata pedang. Ada riwayat kata 300 mata pedang duk cucuk di badan kita ni. Satu. Ada kata ribuan mata pedang yang dicucuk di tubuh kita. Macam mana Nabi Isa alaihissalam menceritakan. Nabi Isa ni kan Allah bagi mukjizat dekat dia, boleh menghidupkan orang mati. Satu hari dia menghidupkan satu orang lelaki, dan kemudiannya dia tengok lelaki ni beruban. Dia tanya, macam mana hang ni boleh beruban ni? Dia kata sebenarnya, dia kata, apabila aku dihidupkan kembali, dia kata, apabila dikembalikan roh ke jasad aku, dia kata aku takut
dan tersangat takut menyebabkan tumbuh uban cepat di kepala aku. Sebab apa? Aku sangkakan bahawa aku akan dihadapkan ke mahsyar, akan ditimbang, akan diazab aku selepas ni. Sebab tu aku takut dan menyebabkan tumbuh uban cepat. Kemudian apa berlaku? Kemudian Nabi Isa AS tanya kepada lelaki ni, hang ni mati berapa tahun dah? Dia habaq lah sekian-sekian ratus tahun, kan? Kemudian Nabi Isa, dia kata dekat Nabi Isa, wahai Nabi Allah Isa, sebenarnya dia kata bila Nabi Isa tanya tentang sakarat, apa dia habaq? Dia kata, aku rasakan, walaupun aku dah mati ratus tahun, tetapi aku masih rasa bahawa aku baru tak sat ni, aku melalui saat-saat sakarat. Abang kata dahsyatnya sakarat ni. Kita lah, ambil kita lah, kita kecil-kecil lah, umur 5-16 kita jatuh, kita teringat sampai kelak ni, tapi teringat macam tu je. Tu pun kita teringat juga, tu baru jatuh, baru kena sikit. Bayangkan apabila kita melalui saat sakarat yang sakitnya tidak ada pernah dirasai oleh orang hidup melainkan orang yang telah mati. Sakarat ini sangat sakit menyebabkan orang yang dihidupkan oleh Nabi Isa ni, dia kata dekat Nabi Isa, dia kata aku masih lagi terasa saat-saat sakarat tu, dahsyatnya dan sakitnya sakarat tu, kesan dia sampai hari ni walaupun aku dah mati ratus tahun. Tu. Yang keduanya, datang beberapa malaikat ni, orang nak mati ni, mai beberapa malaikat. Kemudiannya kata malaikat ni, berkata malaikat ini, tidak akan masuk ke dalam mulut kamu walaupun satu apa pun, walaupun satu apa pun ataupun makanan di dalam mulut kamu, dia kata. Sebab apa? Di saat-saat sakarat. Pasal apa? Telah pun Allah SWT perintahkan kepada malaikat ni, putuskan rezeki kepada dia. Sebab itulah orang nak mati ni, wak mailah derian di 24 ke, musang king ke, apa ke, tak boleh makan lah. Tak boleh makan lah. Chicken chop tak boleh makan. Apa satu tak boleh. Nasi goreng Pattaya ke, apa hak kita suka makan lah, wak mailah tak tepi dia. Sedap mana pun bau dia, mahal mana pun makanan tu, Allah telah pun perintahkan kepada malaikat yang duk atok rezeki ni, bahawa memutuskan rezeki kepada orang mati ni. Satu. Mai pula malaikat yang seterusnya. Mai pula malaikat yang seterusnya. Malaikat yang kedua. Tadi ni malaikat yang kedua, perkara yang ketiga lah. Datang malaikat yang kedua. Mai malaikat yang kedua ni, dia kata, tidaklah aku dapatkan walaupun seteguk air untuk kamu. Dia kata pada saat ini. Malaikat ni mai kata. Orang lain dengar tak? Orang lain siapa pun tak dengar. Isteri kita tak dengar, kawan kita tak dengar, apa pun tak dengar. Yang dengar kita seorang-seorang tu. Kita seorang-seorang. Sebab apa? Zikru hazimil lazat. Inna sakarat zikru hazimil lazat. Sesungguhnya sakarat itu memutuskan segala kelazatan dunia. Hak lazat dunia ni habis. Hak duk lazat, hak duk seronok atas dunia ni habis, termasuk ayam. Kan, setitik pun tak ada. Bukan Allah berkira, tapi dah habis dah masa kita, rezeki kita habis dah. Walaupun ayam setitik tak boleh dah. Kan perasan tak bila orang duduk hospital, kan, sampai bubuh ubat tak boleh masuk, tak apa lagi, bubuh makanan tak boleh masuk, bubuh ayak pun tak boleh masuk dah. Orang pun tanya apa siapa awak balik, doktor kata buah ayak pun tak boleh masuk dah. Orang balik baca Yasin lah. Kita hak tu selalu ambil ayat Yasin, bubuh kat mulut pun tak masuk dah. Bubuh kat biang mulut tu dia keluar, kat meleleh kat tepi mulut. Bubuh kat muka pun macam tu lah. Bubuh sapu muka, sapu dada. Tak boleh buat apa dah. Sebab apa? Indas sakarat. Dia berada pada sakaratul maut. Maksudnya tak ada satu setitik ayak pun boleh masuk dalam mulut dia dah. Sebab Allah SWT dah perintahkan supaya dihentikan makanan dan minuman kepada dia. Duk atas dunia dah ni banyak ada kita ni, rezeki kita banyak. Ni depan saya pun ada ayak. Tuan-tuan keluar saat lagi nak minum ayak tak mana pun boleh. Tapi kalau Allah kata saat lagi ni Allah stop kat kita, nak mati saat lagi habis. Nak mati saat lagi habis. Walaupun ayak ada di rumah, duit banyak boleh beli ayak, tak mampu dah. Tak boleh dah kita nak minum ayak walaupun setitik ayak. Kemudian mai malaikat yang ketiga. Ni waktu sakarat ni. Mai malaikat yang ketiga, dia kata tidaklah aku dapatkan nafas, oksigen lah kita kata tu. Tak boleh dah nak dapatkan oksigen, tak boleh dapat. Sebab tu tengok
Dia baru ni lah, siapa yang kena penyakit, kena COVID, nak mati dan sebagainya, kena penyakit jantung, kena serangan paru-paru, apa dia berlaku? Nafas ni makin rendah, oksigen makin kurang. Oksigen tak ada kah? Kan? Ni oksigen tak ada kah keliling kita? Ada. Pasal apa makin kurang? Sebab Allah suruh hentikan oksigen yang boleh masuk dalam rongga hidung dia, yang boleh membantu pernafasan, sistem pernafasan. Walaupun kita ambil adat oksigen bubuh, tak boleh dah. Bubuh dia makin rock, makin turun. Kan dah ada ni orang semua pakat pandai dah. Ambil alat tubuh di jari ni, semua pakat cek. Oh, dia dah 86 mana masuk hospital. Nanti tengok drop lagi 60. Oh, kena bagi apa? Tidur. Kena bagi tidur terus. Almarhum. Kan? Bagi tidur almarhum, jaga-jaga ma rabbuka. Baru tahu, jaga-jaga ma rabbuka. Allahu akbar, tak sangka lah. Punca apa? Allah perintah kepada malaikat yang duk bawa oksigen ni, yang duk urus dekat kita ni, kehidupan kita ni, hak kita duk menyawa lah ni. Kita kalau kita reti, kita faham ni, kita reti, kita faham, kita sangat takut kepada Allah. Kita sangat banyak beribadat kepada Allah, sangat banyak sujud kepada Allah. Fa aktsaris sujud. Pasal apa? Pasal apa kita ni kalau ikut nak mati ni, pasal apa mati? Pasal malaikat cabut nyawa. Proses nak cabut nyawa tu ada proses dia. Antara prosesnya ni Allah hantar malaikat ni. Suruh buat apa? Suruh cabut, suruh hentikan oksigen. Kan? Doktor tak suruh lagi. Doktor dia bubuh lagi alat oksigen tu, duk bubuh duk kena duit. Lah ni kita guna hantar kena duit lah ni. Waktu sihat ni kita guna hantar kena duit. Waktu nak mati, waktu sakit, dia bubuh oksigen hak kena bayar. Pergi hospital, kita bayar dekat hospital sekian-sekian, dia pun bubuh oksigen dekat kita. Kita pun sedut lepas. Kan tengok-tengok oksigen kurang lah. Tambah pula oksigen, tambah duit pula. Lah ni Allah bagi free kat kita. Oksigen hak dia bagi free ni, tak gaduh bayar, tak kena duit sekupang pun, tak ada proses jual beli apa, tak ada. Cuma Allah suruh kita bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita angkat agama dia, angkat syariat dia. Hak tu yang Allah suruh. Allah suruh kita sujud dekat dia. Allah suruh tunjuk yang kita ni hamba dia. Yang tu banyak tu dah kita tak buat. Habis Allah perintah malaikat ni, tidaklah aku dapatkan satu nafas daripada nafas-nafas kamu. Habislah, habislah ni. Kemudian mai malaikat yang keempat. Mai malaikat yang keempat, malaikat ni mai kata, aku diserahkan tugas untuk mencari orang-orang yang nak mati di bumi ni. Aku jumpa hang. Mai ni maksudnya malaikat banyaklah. Waktu kita nak mati ni banyak malaikat mai. Tapi kita takut nak? Kita takut sebab tak pernah mati. Kita takut tak pernah menghadapi sakarat. Setiap orang akan menghadapi sekali dalam umur dia sakarat. Sakarat ni. Dan kemudian mai malaikat yang kelima. Malaikat yang kelima ni mai dua terus. Mai dua terus. Yang pertama kiraman, yang kedua katibin. Mai malaikat kiraman ini, kemudiannya diperlihatkan lembaran-lembaran yang ditulis padanya kebaikan. Kita pun seronok sebab tu kita tengok kadang-kadang ada orang yang nak mati ni, sakarat ni, dia tenang saja. Kan wajah dia ni tersenyum saja. Sebab tu orang mati syahid ni senyum. Orang para syuhada ni wajah depan ni kita tengok ni tersenyum. Pasal apa? Dibawa lembaran-lembaran kebaikan di sebelah kanan depa. Kita bukan nampak lah waktu hidup ni, tak nampak. Tak nampak lembaran-lembaran kebaikan ni semua, tak nampak. Bahkan nak buat baik banyak-banyak ni pun masa tak ubah nak nampak. Tapi bila nak mati ni, dibawa datang lembaran di sebelah kanan kita. Dibawa mai ni di sebelah kanan ni, dicatat ni apa kebaikan, apa yang kita buat satu sampai habis. Kemudian malaikat yang bernama katibin. Kan? Malaikat yang bernama katibin ni mai di sebelah kiri kita. Kan kita pun tahu malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nama tu lah. Malaikat raqib atid tu dah. Kan? Katibin ni mai. Kemudian apa dia? Ditulis segala keburukan hak kita buat. Perasan tak ketika saat-saat orang nak mati ni, ada orang yang kita pergi tengok dia duduk di hospital, dia tak boleh bercakap, tak boleh bergerak, tak boleh buat apa dah, duduk guna oksigen saja. Perasan tak tengok ayat mata meleleh.
Meleleh kok ni, meleleh duduk dah. Kita duk sangka meleleh tu sebab teringat kat adik-beradik, teringat dekat keluarga, teringat apa? Tak. Pada saat itu telah pun diperlihatkan kepadanya amalan dia, amalan hak buruk dia ni. Tapi janganlah tuan-tuan pergi duduk tepi tengok, dia kata ni amalan buruk ni yang teriak ni. Kita tak kira no. Hak tengok tunjuk kita semua ya. Kita hak baik ni pun hak berasa baik ni lah, hak berasa baik lah no. Kan katalah mati lah. Tetap orang tengok kita pun sama juga, sama semua kita ni. Kan ditunjuk hak baik seronok lah, tunjuk hak buruk rasa macam mana? Masam muka kita, takut muka kita, mungkin menangis kita pada saat itu. Itu bukan tanda mati teruk lah. Bukan tanda mati tu dalam keadaan su'ul khatimah. Tengok meleleh yang mata tu mati teruk ni. Hari tu kita pergi mengaji tu, ustaz kata ayat mata meleleh. Meleleh tu sebab takut kepada Allah. Meleleh tu sebab apa? Insaf atas apa yang dia buat. Meleleh tu sebab apa? Sebab dia tak sangka yang dia boleh tengok amalan buruk dia. Tak langkah masuk kubur ke, boleh tengok dah amalan buruk dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diperlihatkan lembaran kejahatan dan menangis ia, mengalirkan air matanya. Jadi kita ni beringat memang kita akan sampai satu saat tu. Dia pergi tengok satu orang tak menangis apa pun, dia ni elok ustaz. Hak itu ni orang hak bagus tu, dia tengok macam dengan teruk mati, ayat mata meleleh. Bukan tanda tanda mati baik ke mati buruk ayat mata meleleh dah. Yang ni cerita saat-saat sakarat. Kan mungkin dengan titisan air mata tu Allah terima taubat dia di saat itu. Mungkin juga Allah bagi tak teriak apa, tengok mati dia tu tak ada apa, tapi Allah Subhanahu wa taala azab dia selepas itu. Dan kemudian datanglah malaikat yang keenam yang seterusnya. Mailah malaikat rahmat dan juga malaikat azab di kanan dan kiri. Hak ni yang kata nazalal malaikatu minas sama'i bidul wujuh wasudul wujuh. Mai dah malaikat ni. Mai malaikat ni turun pula malaikat maut. Mai malaikat maut ni sampai di kepala dia buat apa? Dia cabut nyawa, sebab nyawa kita dah pun ada di ghargharah masa tu. Dia dia buat penyelesaian. Dia cabut nyawa kita, dikeluarkan nyawa kita, direntak nyawa kita keluar daripada roh. Dan kemudiannya kalau sekiranya roh itu roh yang baik, kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, roh yang baik, kan, mutmainnah, pasal tu pergi mana? Roh tu akan dihantar ataupun dibawa oleh malaikat rahmat. Pergi mana? Naik ke langit. Kemudian selesai apa? Kemudian diletakkan. Ada riwayat kata kemudian lepas tu orang masuk balik dalam kubur, kemudian bubuh dalam jasad untuk dia jawab soal-soal kubur. Kemudian dia ambil roh itu diletakkan di Illiyin. Di Illiyin, dan kemudian begitulah juga roh jahat. Ya ayyatuhan nafsul khabithah. Roh jahat ni. Roh jahat apa mana? Kemudian roh jahat ini juga dibawa dan sampai masuk langit yang pertama, dihumban dia turun jatuh ke tanah, dan kemudian dimasukkan juga ke dalam jasad dan dia jawab soal-soal kubur. Dia bawa keluar roh itu dan kemudian diletakkan di sijil. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau teringat pasal mati ni, Allahu akbar. Kalau saat lagi lah mati, hak saya cerita ni, hak ni lah akan berlaku. Kalau saat lagi lah, esok pagi lah kita mati, minggu depan kita mati, sama saja. Inilah yang akan dilalui oleh seorang demi seorang daripada kalangan kita. Seorang demi seorang daripada kalangan kita. Sebab itulah para sahabat Nabi SAW suka dengar cerita tentang kematian ni, suka dengar cerita saat-saat sakarat ni. Pasal apa? Boleh menginsafkan mereka, boleh menjadikan mereka ini orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ambil peluang kita ni, ambil peluang, gunakan peluang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ni. Guna peluang ni betul-betul. Peluang yang Allah bagi ni buat ibadat kepada Allah, peluang main sembahyang jemaah, peluang baca Al-Quran, peluang mengaji kitab ni. Tuan-tuan ada peluang boleh mengaji kitab, mengaji. Bawa kitab tulis. Kalau tak bawa pun tak apa, hafal kitab-kitab ni. Hafal hak ustaz abang abang semua ni, hafal bubuh ayat Quran ni, hafal. Ambil peluang lah, bersungguh-sungguh dengan agama ni. InsyaAllah kita akan ada tengok kesan dia di saat-saat sakarat nanti, insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk pula
Muka surat yang ke-64. Dia kata apa? Kemudiannya salawat berserta salam atas Rasulullah yang bersabda, salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ni kena Khamis malam Jumaat ni, kita ni banyak salawat tuan. Buatlah amalan. Buatlah amalan. Jangan sampai kita ni sampai masa tadi ni, masa cerita tadi tak boleh buat apa dah. Minta balik, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Nak buat apa? Nak selawat? Tak ada dah. Nak sedekah? Tak ada dah. Nak baca hadis Nabi macam ni? Tak ada dah. Al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur adalah salah satu taman syurga atau salah satu lubang neraka. Macam mana yang kata taman syurga? Bila satu orang dimasukkan dia ke dalam liang lahat, kan, setelah dia ni dikebumikan, dufina bi tinatil lati khalaqa minha, masuk dia, dufina bi tin, ditanam, dimasukkan dalam tanah. Kita tengok kubur besar mana tuan-tuan. Reta hak kita bawa lah ni. Contohlah kita main masjid naik apa? Naik kereta, naik motor, naik kenderaan, kan, bukan lepas pun. Buh kita, buh motor lepas, tak lepas dah. Kena korek besar sikit. Buh kita, buh kereta, nak buh kereta lepas, tak lepas. Nak buh kereta hak ada di rumah boleh tak? Tak boleh. Maksudnya lubang kubur tu cukup untuk kita seorang. Walaupun kita kereta banyak, kan, walaupun kita ni harta banyak, bila mati masuk dalam kubur kita seorang, tuan-tuan pergi tengok fizikal ataupun luas kubur tu besar mana. Apa kita nak bawa? Masuk dalam kubur ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila bergerak saja tapak kaki ni balik, mailah malaikat, mailah Munkar dan Nakir. Mai apa? Bukan mai saya saja, mai nak soal kita. Mai ni dia soal kita. Dia soal macam-macam lah. Soal kubur hak kita selalu dengar tu, ma rabbuka, kan, wa ma qiblatuka, wa ma imamuka, wa ma dinuka. Dia tanya habis tentang agama kita, tentang diri kita, tentang imam kita siapa. Cerita dia tanya pula siapa Nabi Muhammad ini. Kita pun mengaku Nabi kita, kan, Nabi kita. Siapa yang rajin duk mengaji hadis Nabi, siapa yang rajin duk hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dia boleh, insya-Allah dia boleh jawab. Siapa yang rajin mengaji, duduk dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dia boleh jawab siapa Nabi kamu. Siapa orang lelaki ni, lelaki yang bawa utusan ni, lelaki yang baik ni. Kita boleh jawab itu Muhammad Nabi aku. Muhammadun nabiyyan wa rasulah. Boleh jawab Nabi kami. Muhammad ni Nabi aku, Rasul aku, ya Allah. Ni malaikat tanya. Lepas tanya apa semua, apa dia? Summa fataji'us salah, mai amal sembahyang. Hak mula-mula sekali mai apa? Amal sembahyang kita. Mai amal sembahyang. Kalau amal solat kita itu mai dalam keadaan sempurna, tak ada cacat apa, selamat kita. Tapi kalau mai dalam keadaan cacat, kepala terbakar ataupun kepala tak ada, kaki tak ada sebelah, tangan tak ada, maksudnya amal sembahyang kita, amal solat kita itu tidak sempurna. Sebab tu tuan-tuan, sembahyang bagi clear. Jangan duk malu mengaji bab sembahyang, pergi tanya. Tengok dia kata saya tengok tuan-tuan ni minta maaf lah. Kadang-kadang kita tengok dia cantik dah dengan pakaian elok, bersih, okey. Tapi sayangnya masa sembahyang, masa sujud banyak. Masa sujud ni banyak lah. Kaki ni dia berbetul lagu tu, ada yang bengkok lagu tu. Kuku yang sujud. Sepatutnya kita tahu dah, duk mengaji banyak dah. Kadang-kadang apa? Kita terkalik. Ingatlah beringat. Semayang kalau boleh praktis tu. Praktis tu bagi betul. Banyak. Saya jumpa banyak kadang-kadang kita main semayang, jumpa dengan orang semayang, Allah kita tengok nak tegur, sehari tak main masjid terus. Tegur dia kata tu dia ustaz ni, dia ayah betul, dia ayah ahli syurga. Boleh kita duk main lama pada dia lagi. Tegur tadi. Kita kena buang dah perangai tak boleh ditegur ni. Sebab teguran itu boleh membawa kita ke syurga. Salah kau orang nak tegur kita, nak buat kita pergi syurga. Ni macam saya lah duk cakap malam ni. Ada yang hak banyak, yang hak lebih tua daripada saya, hak ada ilmu lagi. Tapi duk sebut tegur ni, jangan marah lah. Jangan marah, kena sporting kan. Kena terima. Dia kata hak ni duk mengaji dah, aku berhenti duk buat lama dah. Kita ni sama-sama wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bagi peringatan.
Jangan jadi macam dengan puak-puak Bani Israel. Bila Nabi mereka tegur mereka lawan Nabi mereka. Hantar wali mereka bunuh. Hantar Nabi mereka bunuh, mereka penjara. Hantar orang-orang soleh mereka bunuh. Dah kali tinggal puak-puak mal'un hak jahat-jahat. Mal'unun ma fiha, orang hak celaka yang tinggal atas dunia. Kita pun jaga. Hari ni ramai sangat daripada kalangan orang-orang kita ni yang hak duk dalam Facebook, Twitter ni, duk maki hamun para alim ulama. Hak ni yang kita jadi bimbang dah ni. Yang hak kita dah bimbang dah ni, kalau kita makin hari duk maki hamun, makin duk tak percaya dekat para alim ulama, tuan-tuan tengok satu masa. Satu masa ni kita akan tak faham agama. Sebab semua orang tahu pakai dah para alim ulama. Pakai faham sendiri. Mai pula golongan-golongan hak satu golongan ni hak baru mai lah ni, hak baru mengaji agama 4-5 tahun, duk kutuk pula tok-tok guru para alim ulama yang terdahulu. Hak ni pun berlaku dalam masyarakat kita ni. Sebab perpecahan berlaku ni besar sebab apa? Dia berasa dia hebat, ada ilmu. Tuan-tuan jangan mengaji dengan guru yang takabur. Takabur macam mana? Saya bagi satu contoh. Ada satu guru lah, dia kata apa? Kalau sekiranya Imam Syafi'i ada lah ni, dia nak berdebat dengan Imam Syafi'i. Takabur guru ni, tuan-tuan jangan mengaji. Beringatlah banyak lah ni, banyak. Mengaji dengan orang yang takwa dan takut kepada Allah, ajak kita, yang kita dengar kita makin takut kepada Allah, bukannya duk jadi takabur. Duk jadi kita nak cari pasal dengan tok-tok guru ulama ni. Duk bertikai hak kita dah buat, duk buat tahlil bertikai, duk baca Yasin malam Jumaat bertikai. Semua tu mai daripada siapa? Para alim ulama yang faham Al-Quran, hadis Nabi. Mai depa ni apa? La'anallah. Mereka ini melaknat, la'anallahur rajul. Maksudnya mereka ini melaknat. La'anallahu rajul. Mereka ini mai hak kemudian ni, mereka ini melaknat lelaki-lelaki ni. Lelaki ni hak mai ujung ni, hak lah ni, dia melaknat para alim ulama yang terdahulu. Jaga kita laknat orang, Allah laknat kita. Jaga dok. Banyak lah hari ni. Jadi kita ambil pengajaran. Esok masuk kubur, mailah amalan solat kita. Summa fataji'us salah, mai semayang pun mai mengadap. Dia kata, ana amalukas salah, mailah amalan yang lain semua selesai. Kemudian summa fataji'ul amalu kulluh, mai semua amalan hak kita buat atas dunia ni. Hak Allah perintah ni mai, semua elok cantik. Allah pun kata luaskan kuburnya. Itu yang Nabi baca ni, al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Kubur kita jadi luas ni sehingga menghubungkan dengan syurga. Ada ulama kata dihubungkan kubur kita tu dengan syurga, sebab tu nama dia taman daripada taman syurga. Hari ni taman syurga tak mana? Ni orang hak hidup taman syurga dia mana? Ni majlis ilmu. Orang hak mati taman syurga apa dia? Kubur dia jadi taman syurga. Kan? Habis selesai, orang hak tak buruk tak elok pula. Ya ayyatuhan nafsul khabisah, mati dalam keadaan khabis, dalam keadaan najis, dalam keadaan murkanya Allah, dalam keadaan tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan takabur, sombong. Apa berlaku? Pada ketika tu dia ditanya tak boleh jawab. La adri, tanya siapa Tuhan kamu? La adri, tanya semua tak tahu. Tanya Tuhan tak tahu, tanya Nabi tak tahu, tanya Quran tak tahu. Sebab hidup duk main WhatsApp, nak tahu Quran apa? Hidup duk main komputer 24 jam, nak tahu apa? Hidup duk kutuk para alim ulama, nak faham agama mai kat mana? Kan mati duk dalam kubur esok ni, la adri, itu jawapannya. Kemudian apa dia? Allah kata sempitkan kubur dia. Himpit dia ni, berselerak tulang rusuk dia. Apa berlaku lepas tu? Dan dia dihumban masuk ke dalam satu tempat nama dia Sijin. Itu jumpalah dia dengan roh-roh geng jahat. Jumpa habis geng-geng jahat pada masa tu. Teringin sangat nak buat jahat, bangga sangat dengan orang jahat. Esok ni diletakkan bersama dengan geng-gangster. Geng-gangster, geng-geng jahat, mafia semua dalam tu. Nak duduk sangat dengan puak-puak tu, berjeromohlah dengan orang-orang jahat pada saat dan ketika tu. Na'udzubillah tuan-tuan, buat amalan, minta kepada Allah supaya kita ini diselamatkan daripada diletakkan bersama dengan mafia-mafia gangster. Tapi duduk atas dunia kena duduk dengan siapa? Kena duduk dengan alim ulama, kena duduk dengan Al-Quran, kena duduk dengan majlis ilmu, kena duduk dalam majlis zikir, kena duduk dengan orang-orang soleh, insya-Allah. Esok mati pun duduk sama dengan orang-orang soleh, insya-Allah. Dan kemudian aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah,
dan aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, persaksian yang kita simpan hingga hari dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita simpan sehingga hari manusia itu diuji di dalam kuburnya, hari di mana disebut yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Sadaqallahul azim. Surah Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Apa dia ucapan yang teguh ni? Nah, yang kata qauli tsabit ini apa dia? Qauli tsabit itu apa dia? La ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah tu. Siapa ada kitab nak tulis tu, yang kata al-qauli tsabit itu makna dia perkataan la ilaha illallah. Tadi inilah yang saya abang tu, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak-banyak sebut kan perkataan la ilaha illallah ni pun bukan takat kita atas dunia. Masuk kubur nak mati, la ilaha illallah. Masuk kubur perkataan la ilaha illallah, sampai di tempat timbangan. Tempat timbangan. Satu hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata ketika kita ditimbang amalan, timbanglah, timbang nak jadi cerita dalam kitab La Takhiran. Tuan-tuan tengok dalam kitab La Takhiran ada apa ni, timbang tengok amalan buruk ni berat, amalan baik ni ringan, naik lagu tu. Nak buat apa masa tu? Boleh dah nak patah balik semayang atas dunia, boleh nak patah balik sedekah, boleh nak patah balik buat kebaikan? Tak boleh dah. Dah duduk di sana dah, tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa dah. Tak boleh apa. Lah ni pun atas dunia ni pun kita ni tuan-tuan. Kalau duduk-duduk ni lah, orang duk kata jaga makan beringat sikit, kena pentang semua kena jaga, kira apa ubat dah. Tak tahu puak kena masuk hospital, pitam. Dan kemudian jaga-jaga tak boleh buat apa dah, stroke, keras tangan tak boleh buat apa. Masa tu kita teringin nak buat macam-macam. Teringin nak kembali sihat, teringin nak jogging macam-macam lah, teringin nak senaman, teringin nak sembahyang sunat banyak, teringin nak buat semua, kita teringin nak buat masa tu. Ada peluang tak? Masih ada peluang. Kalau sihat masih ada peluang. Tapi doktor pula main dua kata, tak ada harapan lah ni, nampak tak apa hari dah mati, habis dah kita. Tapi kalau di akhirat esok ada peluang tak macam tu? Tak ada langsung. Di akhirat esok tak ada langsung dah. Apa yang boleh? Nasib kalau kita atas dunia ni rajin buat amalan, rajin sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rajin sebut la ilaha illallah. Kemudian pada ketika itu Nabi SAW kata, dibawa datang kepada kita ini satu dia panggil bitaqah, sehelai macam sekeping kertas. Bitaqah itu dituliskan perkataan la ilaha illallah. Nak bang kata beratnya perkataan la ilaha illallah ni, diambil diletak. Berat macam tu. Ni amalan ringan. Ambil perkataan tu, letak tu. Perkataan la ilaha illallah tu diletak. Nabi kata umpama macam tu, tiba-tiba dia turun dan memberatkan timbangan amalan. Sebab tu dah kita ni jangan tinggallah sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hak kalau bagus lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya-Allah lah. Insya-Allah tuan-tuan jangan tinggal nak buatlah. Bukan mula-mula ni, kena mula dah sekali lagi. Kemudiannya minta diteguhkan kita ini dengan qauli tsabit, iaitu kalimah la ilaha illallah. Dunia nak mati, masuk kubur sampai mahsyar, diteguhkan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikan salawat berserta salam sebanyak-banyaknya ke atas Nabi dan kekasihmu Muhammad, dan atas keluarganya dan para sahabatnya. Musannif
tambah dengan dia kata, ya Allah, sampaikan salawat berserta salam sebanyak-banyaknya ke atas Nabi dan kekasih kita, iaitu kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, dan atas keluarganya dan para sahabatnya. Wahai manusia, tidakkah anda mengetahui bahawa anda sering menghantarkan orang untuk berpulang ke rahmatullah? Tak tahukah hampa ni kita duk hantar orang sedia-sedia, kan? Sedia-sedia duk hantar. Kadang-kadang Allah ni tak boleh nak hantar dengan tangan, tak boleh nak bawa dah mayat pergi ke kubur. Masalah macam-macam dah ni, dengan penyakit dan sebagainya. Kita hantar doa, hantar perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Kita sentiasa duk tengok kematian. Kemudian apa? Ia meninggalkan orang-orang yang dicintai, berpisah dengan handai taulan dan ditaruh di tanah, diletak di tanah, kan? Ia tidak kita membutuhkan apa yang mereka tinggalkan, ia membutuhkan ataupun memerlukan apa yang pernah diperbuatnya. Tak ada apa dah, kan? Ada siapa orang nak mati ni minta apa? Tak ada dah. Duduk atas dunia ni kita lah susah minta apa? Minta tolong kawan, minta tolong orang tu, minta tolong orang ni. Tak ada duit boleh pergi berhutang. Mati bolehkah kita minta berhutang pahala ke orang? Tak boleh. Tak boleh. Angan-angan ajal dan amalnya telah berakhir. Habis. Amal berakhir, angan-angan berakhir, semua berakhir. Keluarga, harta dan amalannya yang akan mengikutnya. Lalu keluarga dan harta kembali dan hanya amalannya yang tetap bersamanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dalam perkataan ini ada satu hadis Nabi SAW yang insya-Allah pada masa yang akan datang insya-Allah kita sebut. Jadi kalau kita cerita ni jadi panjang lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, minta maaf nak ambil panjang sikit, nak hurai berkaitan dengan hal ni sebab memang kena macam tu lah, bersesuaian dengan ayat Al-Quran, bersesuaian dengan apa yang dibawa oleh musannif kitab ni, berkaitan dengan taman daripada taman syurga, berkaitan dengan saat-saat kematian. Dan ayat yang kita baca tadi ni, boleh kata ayat tu boleh bagi pengajaran yang besar kepada kita. Surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat sampai 100 sampai 104. Jadi tuan-tuan balik sambil-sambil rujuk pula, tengok pula, baca pula, baca supaya kita tak lupa dan makin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sekadar itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini menjadi panduan kepada tuan-tuan dan juga diri saya sendiri dan kita insya-Allah yang duduk dalam majlis ilmu ni, bukan takat bertemu macam ni saja. Bertemu macam ni saja, tapi insya-Allah kita esok ni bertemu di akhirat. Esok ni sama-sama boleh melangkah masuk ke dalam syurga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, masuk dalam keadaan dikembalikan kita bersama-sama esok ni dalam keadaan seronok semua. Seronok semua, pakat seronok masuk syurga. Lah ni tak apa seronok mengantuk ke 9 lebih dengan lapak masuk, kan? Tapi insya-Allah nanti ni dikembalikan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seronok dan gembira bertemu Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, itu balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan ketika di dunia ini. Wallahu subhanahu wa taala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.